Oh my god. So Orang perempuan-perempuan lain dekat luar tak tu, boleh. You the only one. Okay? Yes. You jangan cuba nak ajak orang lain. Kalau I tahu benda tu, I akan buka rahsia. No. Don't worry, babe. Okay, so untuk perempuan dekat luar sana, jangan cuba-cuba, okay? Apply ataupun isi borang kosong nak jadi orang ketiga. Sebab kalau you try nak apply, kita orang akan pastikan you akan dapat 3 penyakit serangkai. Betul. 3 penyakit serangkai. Kencing manis, buah pinggang, Darah tinggi. darah tinggi. I akan make sure benda tu, sumpah korang akan jadi penyakit-penyakit tu. Walaupun keturunan korang tak ada benda-benda tu, tapi kita orang akan make sure benda tu akan ada dekat korang. Sebab korang cuba nak melontar Alif Irfan, you know. Tapi laki kita sekarang dah kurus sikit lah you, sejak sakit hari tu. Kenapa? Nampak tak? Nampak sangat you dah lama tak balik rumah. Dia kurus pun you tak tahu. Oh my god. Yes, I know. I nampak je dia sangat. Apa ni you? Touch-touch ni. No, ada orang. Kejap. Husband kita cool lah. Ha? Apa dia tak call aku? Husband kita call. Maybe dia nak pergi kerja kot. Nak masuk office. Sekejap. Kesian dia. I tak angkat. Hello? Waalaikumsalam, B. Sorry tau. Ya? Taklah saya dekat hotel. Isteri pertama you tengah live kan? Tak nampak ke? Nak datang rumah sekarang? Tak mandi lagi lah, B. Nanti mandi, nanti pergi rumah, okay? Okay, bye, B. Assalamualaikum. Sayang sangat-sangat. I love you. Okay, bye. Sekejap lagi mesti dia call I you. Mesti dia call I. Sebab I rasa I macam tak dengar suara dia. Kejap Kalau dia call I ni mesti dengar suara dia. Sekejap tau. Dia yang call you ke atau you yang call dia? Call dia sebab tadi dia call I tak angkat. Sekejap, okay? You jangan angkat tahu call isteri pertama. Macam ni? You tahu? You janganlah WhatsApp dia macam tu. Okay. Nampak You sangat jealous dengan I. Oh, sorry you. I terbawa emosi. You, B, angkat call dia please. Please. Tapi dia betul-betul tak angkat. I rasa dia tengah tengok live kita. Oh tak. You betul you dia tak angkat you? No. Astaghfirullahalazim. Kenapa dia sampai hati buat macam tu dengan isteri pertama? Isteri kedua dia pula yang call. Oh my god, berharganya aku. I sedih lah. Tak angkat. Oh my god, berharganya aku sebagai isteri kedua. Oh, lupa I ada location dia. I nak cari dekat mana. Cuba you cari je location dia dekat mana. Mesti. Okay, cuba nak tengok jap. Cepat. I dah nampak location dekat mana. Cepatlah, you cubalah cari location dekat mana. Takkanlah you ada live location dia. Bukan live location, you takkanlah tak ada macam find my iPhone. Nampak sangat tak ada. You ni cepat sangat underestimate me. Nampaklah dia dekat mana tu. Ni husband love. Tu dia dekat KL lah, dekat hotel. You ni. Dekat mana? Kenapa? Macam tak, dia dekat ni, dekat hotel husband. So kita orang dah janji nak dinner malam ni, so dia stay hotel. no.
You, adakah dia ada 2 handphone? Yes, dan phone pertama tu Lain dekat location I lain. I tak suka macam ni. Dia takut I balik pun. Okey lah, you menang. Okay. no, tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Dia tetap husband kita kan? Menang, I baru nak bagi you menang. Oh, tak perlu pun. You kan isteri pertama sentiasa menang. I ingatkan dia kau balik rupanya Shopee. Sini you. I kenal lah macam ni. Kejap you, I nak minum air jap. Okay. Macam mana untuk I tenaga? Okay. Hello B. Oh, bagi tahu dia. You jap husband kita cakap dia tak angkat call you sebab dia takut. Sorry tau. Hello B. Okay, I dah bagi tahu dia. Dia angkat lah call dia, tak balik tahu macam tu. Dia isteri pertama, dia isteri kedua you. You kena adil. Ingat tak perjanjian kita hari tu? You kena adil kan? Yes. Okay, nanti angkat call dia, okay? Okay, baby, I love you. Take care. Jangan lupa makan tau. You memang tak nak tengok I ambil air, minum air ke? Time tu lah orang nak call. You nak minum, kau minum je. It's okay. Boleh ke I nak minum air sekejap? Boleh. Sekejap? You boleh tak layan sekejap? 2 minit. Boleh. You ingat jangan rampas dia punya pula. Hi. Husband you siapa? Kita kena ke Safwan Zat. Siapa? Safwan. I know. My second husband. Sorry? My second husband actually. No. Hello? Yes, Afwan? Oh, no. Yes, I like dengan isteri you. Why? You tak nak dia tahu hubungan kita. Oh, sorry, B. I terlepas cakap. Okay. Now, Nuha, you kena faham tau. I dengan husband you, kita orang dah nikah dekat Thailand. Oh my god, cicinya! Hello, Cici? You tak identify as a slave? Lepas tu you kahwin dengan dekat Thailand? Okay, I approve you slave, but you need certification. It's okay. Talk to my hand. Anak ibu. Hai, anak ibu. Rindu ibu tak? Oh, ibu. Look, Ayla. Ibu. Ibu here. Tak layan. Dia macam Ibu, Ayla tu. Ibu. dalam Hai. Tu. Oh my god. Yeah. Ibu. Love you. Ibu rindu. Kenapa ibu? You. Tak dia macam dalam dia kena fikiran sekarang tu. Ini ibu ke Pak Gad ni? Who's this? Ibu. Ibu, who's this? Ibu. Okay, ibu Slay. Ayla. Slay. Do like this. Slay. Pandai anak ibu. You tak tahu ke? I yang membesarkan dia. Yang keluar daripada perut you kan? Itulah sebab tu I respect you sebab you yang Ya, I tahu. So, apa upah dia? Upah dia? Baik, selama sebulan ni
I takkan bersama dengan husband kita. I nak dia bagi fully perhatian dengan you je. I tak Selama nak. sebulan je. You nak berapa Kenapa bulan? tak selamanya? You nak berapa bulan sebenarnya? Rakus juga you ni. Selamanya. Lama? Selamanya. Forever. Say forever. No. Forever. No? Apa no? Forever. 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 Kenapa muka dia tak macam you? Yelah. Sebab keluar daripada perut you kan, bukan daripada rahim I. Asal malu. Ayolah. Anak kita sebenarnya tak sihat sangat. Disakit ke you? Dia demam on off on off. Ketia. Ya. Ketia. Oh putih. Bye ibu. Betul-betul. Bye. Bye. Bye anak Umi. Itu kalau rambut dia panjang lurus macam I. Wan, tak perlu nak rebonding you. You tak payah. Apa tu rebonding? Sebab tu I cakap. Oh, okey. Okey, bye-bye. Bye-bye anak ibu. Bye-bye. Kiss mommy. Kiss mommy first. Okay. 1, 2, 3, 4. Ada tak ada? Ada. Okay, you balik dia. You tak nak buka beg kuning ke lagi? Ha? You tak nak buka beg kuning ke lagi? I nak buka beg kuning tapi tak boleh lah you. No, you buka. Okay, I turun you buka. Sebab 10,000 ni diorang nak beli. Korang nak beli tak? Please beli untuk I, please. Kita sama-sama jadi selai. I cakap macam ni you. Siapa yang beli sebab kalau you nak tahu, you tadi orang cakap mahal you. Padahal ni RM79.90 harga asal, betul tak you? Betul, RM79. Kita bagi RM49 kan. Hari ni I bagi RM40 je you. You bagi RM40? Ya, RM40 boleh dapat ni you. Siapa yang bertuah tu? Itulah cakap diorang tak sporting. Tapi tadi ramai gila yang beli you. So yang beli tu semua I akan bawa pergi kelas So boleh jadi bestie kita, okay? Korang nak beli kan? Okay.